Tahu tak, pada 29 November 2017, di ruang mahkamah antarabangsa di The Hague, Belanda, seorang lelaki berusia 72 tahun, bekas Jeneral Bosnia Croat bernama Slobodan Pralia, berdiri di depan Hakim Tribunal Jenayah Antarabangsa, ICTY. Dia baru saja mendengar keputusan rayuan terhadap hukuman penjara ke atas jenayah perang era 1990-an. Keputusan itu ringkas, tetapi hukuman dikekalkan. Saat itu, semua orang menjangka dia hanya akan duduk semula. Tetapi Prayak perlahan bangun dan dengan suara yang kuat dia berkata, Slobodan Prayak is not a criminal. I reject your verdict. Kemudian di hadapan kamera mahkamah yang sedang bersiaran langsung, dia mengeluarkan satu botol kecil dari sakunya dan meneguk isinya. Para pegawai panik. Hakim menghentikan prosiding serta-merta. Doktor dipanggil dan Prayak dikejarkan ke hospital. Tetapi beberapa jam kemudian, pihak berkuasa mengesahkan beliau telah meninggal dunia.